Halo guys, salam sejahtera, selamat tengah hari. Bersua lagi kita untuk review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tanpa buang masa, tanpa buang tenaga, kejap lagi saya akan review kereta ni. BMW X5, Hyundai Sonata, Nissan Terna, kereta Alphard, Mitsubishi Outlander, Toyota Harrier, Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Rodo Arus, Mercedes-Benz, Ford Ranger, Toyota RAV4, BMW X1, Mitsubishi ASX. Stay tuned guys, saya akan review kereta sekejap lagi. Mitsubishi ASX 2.0 Auto tahun 2016, harga cash kita nak offer 34,800 sahaja. Kita ni masih juga boleh buat loan, bulanan serendah 500 plus hingga 8 tahun. Warranty pun kita bagi lagi guys untuk setahun. Engine dia buat dengan suspension, cat luaran. Saya tunjuk kat sini, memang masih cantik lagi lah. Tayar dia bunga, masih tebal lagi. Tengok tayar depan memang masih tebal lagi bunga dia. Lampu cantik, nak loan pun boleh. Harga sebulanan 500 plus. Kereta ni bebas pancing, bebas accident. Berminat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Jom kita tengok bahagian dalam. Tengok bahagian dalam dia memang cantik. Lawa lagi cushion dalaman memang masih cantik, lawa. Memang terbaik lagi lah. Bahagian depan, bahagian depan sama, cushion masih baik, cantik. Ada koyak, tak ada yang calar. Dashboard semua panel depan, steering memang masih cantik lagi. Engine, gearbox, suspension masih Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Alphard G-Spec 3.0 Auto tahun 2005. Harga cash kita nak offer 24,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja. Jom kita pusing-pusing tengok di bahagian cat dia. Cat color putih, cantik lagi bahagian cat dia. Tayar dia pun bunga masih baik lagi. Tayar depan pun lampu masih cantik, masih lawa. Harga dah terjunam, harga dah termega. Cepat-cepat datang kedai saya untuk test drive kereta sebelum terlambat. 3.0 CC 3.0. Kita terima trade-in juga kita terima. Kereta ni bebas pancing, bebas accident. Dia ada 2 power door. Bahagian depan ni, bahagian belakang dia boleh duduk 2 orang. Bahagian belakang pun 2 orang saja guys Dia ada 6 seater ni, ada 6 seater. Condition dalaman, cushion masih baik, cantik lagi lah, tak ada koyak, tak ada yang calar. Bahagian depan pun cantik lagi. Dashboard, panel depan, steering semua masih baik, masih cantik lagi. Engine, gearbox, suspension masih Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Suzuki Vitara 4x4 1.5 Auto tahun 1992 guys register tahun 2013. Harga cash 16,800 sahaja guys. Tengok cat dia masih cantik guys color kuning masih cantik, masih lawa lagi. Dia ada 2 pintu sahaja. Vitara, Suzuki Vitara tahun 1992. Lampu masih cantik. Condition cat luaran memang masih cantik, masih lawa guys. Siapa berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Let's go, kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam dia macam ni. Cushion cantik, lawa, masih kemas. Bahagian belakang pun cushion masih cantik.
Masih kemas. Bahagian dalaman dia memang masih cantik guys. Masih cantik lagi Kereta memang condition dalaman dia masih lawa lagi. Okay, engine, gearbox, suspension masih okay. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Innova G-Spec 2.0 Auto tahun 2017. Okay guys, harga cash dengan harga loan memang tak sama. Okay, harga cash lebih murah, harga loan akan jadi mahal sikit guys. Okay, inilah dia condition luaran, color hitam. Okay, bahagian luaran dia memang masih cantik guys. Masih lawa lagi lah. Tak ada yang kemek, tak ada yang calar, masih baik lagi. Okay, siapa cari kereta MPV luas, okay, boleh consider Toyota Innova. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Ni bahagian dalaman, cushion okay, baik lagi, kemas, tak ada koyak, tak ada yang calar. Okay, bahagian belakang cushion pun masih mantap lagi. Okay, bahagian atas, bahagian dalaman semua memang masih kemas guys. Alright, ni bahagian depan dia pun sama, cantik, lawa. Okay, cushion masih baik. Panel depan, dashboard depan semua masih berfungsi dengan baik. Kilometer saya boleh tengok kat sini 70,000 kilometer sahaja. Okay, kereta ni dia pakai push start button guys. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mitsubishi Xpander 1.5 Auto tahun 2021. Harga cash 66,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Okay, let's go. Kita check condition luaran. Masih cantik, masih lawa lagi Tengok lampu depan masih cantik, masih berkilat lagi masih lawa lagi. Alright, tengok condition luaran dia memang masih cantik guys. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go. Kita tengok bahagian dalaman. Okay, ni bahagian dalaman, cushion cantik, lawa. Okay, bahagian belakang pun sama, tak ada koyak, tak ada yang calar, masih kemas. Okay, masih cantik, cuma kotor saja, kita belum cuci lagi. Okay, ni bahagian depan pun sama, cantik, lawa. Panel depan, dashboard depan semua okey. Kilometer dia 62,000 kilometer sahaja. Okay. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Mercedes-Benz GLC 200 Exclusive 2.0 Auto tahun 2020. Kereta SUV Continental Car tahun baru lagi guys, tahun 2020. Condition luaran cat, tayar memang masih mantap lagi. Okay, ni bahagian depan lampu masih cantik. Okay, tahun baru lagi 2020. Okay, siapa berminat terus saja boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Ni bahagian dalaman. Okay, memang nampak macam eksklusif. Memang eksklusif guys. Memang eksklusif. Okay, condition dia memang nampak macam baru lagi. Okay, ni bahagian depan dia pun sama, cantik, lawa. Okay, memang masih menarik, memang masih cantik, memang masih kemas, nampak macam baru. Engine, gearbox, suspension masih okey lagi. Berminat boleh PM phone number saya atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ini Ultimate 1 kereta SUV 7 seater. Ini adalah produk arus 1.5 Auto Advance tahun 2019. Okey, kita baru masuk, masih lagi okey cantik
Demi condition engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih ada condition yang cantik lagi. Okay, condition cat semua lagi okey cantik. Lampu semua pun okey lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok dan test. Okay, produk Arus ni boleh buat loan bank, loan kredit atau cash pun boleh. Kereta okey cantik. You boleh datang ke saya tengok kita test, kita bincang pasal loan atau cash. Okey, ni lampu depan dia okey cantik lagi. Sarung depan semua pun okey. Lagi bawah sini spotlight. Okey. Ni tak ya, dengan dia pun cantik lagi. Okey, kita condition dalam. Alright. Condition dalam dia pun masih lagi okey cantik okey. Ni pakai push start ni. Function semua okey. Aircon sejuk boleh tu okey. Dashboard pun okey cantik, steering pun okey lagi. Alright, dia masih full leather seat okey. Seat pun okey cantik. Alright, kita belakang. Okey, seat belakangnya sama juga. Masih okey cantik lagi. Belakang sini ada ikon. Seat yang paling belakang dia pun okey cantik lagi. Okey, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. BMW X5 M Sport 2.0 Auto tahun 2018. Harga cash kita nak offer 59,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Kereta ni kita masih lagi bagi warranty setahun untuk enjin, gearbox dengan suspension. Cat masih cantik, masih lawa. Tengok tayar pun okey. Kondisi luaran memang masih mantap, masih cantik. Lampu bahagian depan memang masih cantik, lawa, kemas. Okey, siapa berminat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Harga dah 76, harga dah termega. Siapa cepat dia dapat kereta. Bebas banjir, bebas accident. Nak loan pun masih boleh lagi loan guys. Harga cash dengan loan tak sama. Harga loan akan jadi mahal sikit. Condition dalaman cantik, kemas. Kat atas ada sunroof depan belakang. Bahagian depan pun sama. Cushion okey, cantik, kemas. Dashboard panel depan, steering memang masih baik, masih lawa. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. BMW X1 Sportsline 2.0 Auto tahun 2017. Okey, kereta ni loan bulanan serendah 700 plus ikat 9 tahun. Okay guys, kereta ni kita masih lagi bagi warranty setahun untuk engine, gearbox dan suspension. Okay, original color, cat masih cantik, masih lawa lagi guys. Tengok tayar dia pun okey, masih cantik. Dia depan pun okey, masih lawa. Tengok bahagian depan memang masih berkilat, masih cantik lagi. Okay, bahagian luar, kondisi luaran memang masih mantap, masih lawa. Okay, berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okey, bahagian dalam memang cantik, lawa, kemas. Cushion cantik, condition memang baik, lawa, tak ada koyak, tak ada salah. Bahagian dalaman memang masih molek lagi guys. Okey, bahagian depan saya tunjuk sikit. Bahagian depan bersama, door trim masih cantik. Okey. Cushion okey, cantik, lawa, kemas. Dashboard, panel depan semua okey. Okey, semua masih baik, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Ford Ranger BI Turbo Wild Truck 2.0 Auto tahun 2019, register tahun 2020. Harga cash kita nak offer 59,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Okey, kita terus saja review bahagian luar. Kita tengok cat kat sini masih okey. Cuma ada scratch sikit-sikit saja guys. Cat dia masih boleh pakai, masih lawa. Scratch sikit, tak nampak sangat guys. Tayar masih okey. Okey. Bahagian depan semua masih baik, masih cantik. Okey. Siapa berminat boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Okay, harga termurah, harga dah termega, terjunam. Siapa lambat, siapa cepat dia dapat guys. Okey, bahagian dalam kita tengok.
Memang masih baik, masih cantik, tak ada koyak, tak ada yang salah. Bahagian depan pun sama, cushion okey, baik lagi, cantik. Dashboard, panel depan, steering, semua masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Okey, inilah dia Toyota Harrier Elegance 2.0 Auto tahun 2015. Harga cash 79,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan 11,400 plus ikat 7 tahun. Okey, color hitam. Okey, cantik, lawa lagi guys Kereta SUV Toyota Harrier tahun 2015. Tengok lampu depan semua okey, cantik. Condition luaran dia, kiri kanan depan belakang memang masih mantap lagi. Okey, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, untuk harga cash dan harga loan tak sama guys Harga loan akan jadi mahal sikit. Okey, pintu bahagian belakang macam ni. Cushion bahagian belakang memang nampak premium, cantik, kemas, lawa lagi. Kat atas ada sunroof guys Kat atas ada sunroof. Bahagian depan, pintu cantik. Okay, cushion bahagian depan pun masih cantik, masih lawa. Panel depan, dashboard depan semua masih okey. Kilometer 196,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Bos, Hyundai Sonata Elegant 2.0 Auto tahun 2014. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tetap kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Toyota RAV4 2.5 Auto tahun 2020. Harga cash 138,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan guys 1,800 plus ikat 9 tahun. Okey. Tengok. Cat cantik. Tahun pun baru guys 2020. Kereta SUV RAV4. Okey. Harga masih boleh buat loan lagi guys Beli cash pun boleh, tak ada masalah. Tayar memang masih cantik, masih lawa lah. Bahagian belakang semua okey, tak ada masalah. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okey, let's go. Kita tengok bahagian dalaman. Cushion masih cantik. Cushion dalaman dia memang masih kemas, masih lawa. Okey, siap hari ni. Bahagian atas semua okey. Memang masih menarik lagi. Inilah dia bahagian depan bersama, cantik. Condition dalaman dia memang nampak premium guys. Cantik, lawa, emas. Masih berfungsi, panel depan semua okey, masih baik lagi. Kilometer 66,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Hello guys. Bersua lagi kita untuk kereta, review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Condition dalaman, luaran memang masih cantik, memang masih lawa lagi guys Okey, tiap-tiap hari saya akan review beberapa lebih 10 buah kenderaan. So stay tune untuk tengok channel saya guys Okey.
Kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada Equator Brow. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Okey, saya ada lebih 500 buah kenderaan. Siapa nak beli cash boleh, nak loan pun boleh, nama bermasalah pun boleh. Okey, untuk harga cash dengan harga loan memang tak sama guys. Okey, memang mungkin ada customer yang tak berapa faham. Okay, dia ingat harga cash sama dengan harga loan, tapi kedai saya memang tak sama guys. Kalau nak tahu harga loan berapa, boleh terus PM saya. Okay, tanya kereta apa, saya boleh bagi tahu berapa harga loan kereta. Harga cash memang murah, harga loan dia mahal sikit guys, sebab dia loan. Okay, saudara, kata orang, setitik nila boleh merosakkan sebelanga susu yang putih. Namun, berpuluh-puluh titik nila telah mencerahkan kain yang juga berwarna putih. Fikirkan saudara.